ada seorang pesakit mengalami sakit telinga yang teramat sangat, kurang pendengaran dan bunyi berdesing. Dalam masa yang sama, dia juga demam. Dengan menggunakan endoskop, kita dapat melihat gegendang telinga bengkak, kemerahan dan nampak putih. Kita masukkan sejenis pisau Maringotom untuk membuat lubang pada gegendang telinga. Kemudian keluar nanah yang pekat, color keputihan ataupun kekuningan. Kemudian kita sedut nanah tersebut sehingga habis. Biasanya selepas pembedahan, pesakit akan rasa selesa, tidak sakit, tidak demam dan boleh mendengar seperti biasa. Okey, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.